mana Malaysia tersekat. Ini merupakan satu masalah besar di Malaysia lah. Masalah yang kita jarang berani untuk kita sebutkan dengan penuh kejujuran. So, kita mengambil struktur barat itu tanpa disiplin yang ada pada barat itu sendirilah. Dan kita melaungkan Islam tanpa akhlak Islam. Hasilnya sebuah negara yang nampak macam stabil, tetapi sebenarnya goyah di bawah permukaan. Sebab itu BMX sendiri pun dia selalu laungkan tentang kestabilan. Itu merupakan satu realiti yang sedang berlaku di dalam negara kita Malaysia, di mana kita tidak stabil. So, lihatlah simptom ini satu persatu lah. Saya nak ceritakan. Undang-undang ada tetapi tidak dihormati. Ia wujud di atas kertas tetapi longgar dalam tindakan. Institusi itu wujud tetapi tidak berani. Mereka mampu menjaga negara tetapi sering memilih untuk berdiam dan juga tidak bertegas. Rakyat di Malaysia itu rajin ramainya tetapi dibebankan dengan sistem yang entah apa-apa. Tenaga kerja kuat tetapi terhalang oleh proses yang tak apa-apa juga. Pemimpin ramai yang bijak tetapi tenggelam dalam retorik sepanjang waktu. Visi ada tetapi tidak diterjemahkan kepada keputusan. Politik itu sentiasa bising, tetapi tiada arah. Suara kuat tetapi hala tuju kabur. Ekonomi itu bergerak tetapi tidak memakmurkan seluruh rakyat di bawah. Pertumbuhan naik tetapi hidup rakyat itu masih lagi mendatar. Media sosial rancak tetapi rakyat makin penat dan bodoh. Semua orang bercakap tetapi sedikit yang mendengar. So, itu adalah wajah di Malaysia pada hari ini.